bapa. Pak Arif merupakan seorang pejuang negara ke arah kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Adi Harif Zahari, Guru TVSS Sekolah Bahasa MPM Baru Pulau Pinang. Boleh cikgu perkenalkan diri? Nama Cikgu Fadilah binti Kamabarin, merupakan guru dari SK Sarjana Utama Ijuk, Selangor. Bagaimanakah cikgu membimbing murid membuat persediaan untuk pertandingan ini? Okey, untuk masuki pertandingan ini, murid perlu bersedia dengan membaca buku yang diminati. Lepas tu kita perhati dari segi cara dia menyampaikan buku lisensi itu secara kronologi yang betul, mengikut masa yang ditetapkan. Lepas tu kita kena perhati dari segi suara dan rentak gayanya, macam mana dia mempersembahkan persembahan tersebut lah. Bolehkah awak kenalkan diri? Nama saya Muhammad Imam bin Muhammad Fazli dari Sekolah SK Sarjana Utama Ijuk, Selangor. Soalan pertama, apakah perasaan Iman selepas membuat persembahan? Saya berasa sangat lega dan gembira sebab semua usaha-usaha saya dah lepaskan atas petasu dan saya rasa saya dah buat yang terbaik. Soalan kedua, apakah tajuk buku yang Iman kongsikan pada hari ini? Saya berkongsikan tajuk novel Kaki Bola oleh Nuri Yazman Ismail. Baik. Apakah mesej yang ingin disampaikan Iman melalui buku itu? Saya ingin sampaikan bahawa buku ni telah mengubah hidup saya dari segi kejayaan lah. Selepas saya baca buku tu, saya dah tak mengenal erti berputus asa. Saya juga akan lebih berusaha untuk mencapai satu kejayaan. Sekian, terima kasih. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Siti Nur Syifa binti Mak Fadil. Saya berasal daripada SMK Sarjana Utama Kuala Selangor. Baik. Soalan pertama, apakah tajuk buku yang Siti kongsikan pada hari ini? Okey, jadi buku yang saya kongsikan pada hari ini ialah Cerita Cinta Ahmad Amar yang disusun oleh GPTD, Grup Penjejak Tamadun Dunia. Soalan kedua, kenapa Siti memilih buku ini? Okey, jadi buku ni dia menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat-sangat nak dikatakan macam dia ni orang bagus lah, orang yang beragama and pandai. Dia memilih agama daripada dia punya kejayaan di dunia, lebih kurang macam tu lah. Dan saya rasa buku ni boleh memberi inspirasi kepada generasi di luar sana. Soalan terakhir, apakah kekuatan persembahan Siti? Okey, kekuatan persembahan saya ialah saya kena sentiasa yakin dengan persembahan saya. Nervous tu mestilah ada, tapi kita kena tangani juga nervous tu. Kita boleh banyak-banyaklah selawat semua tu sebelum kita perform semua tu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih.